Buang sampah merata. Aku nak balik. Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kita pada kali ni, sebelum tu Ira nak cakap terima kasih untuk 223 subscriber. Sebab tiba-tiba kan, macam waktu Ira post video yang Ira celebrate macam 200 subscriber tu, tiba-tiba subscriber Ira naik mendadak. Ira macam wow gitulah. So Ira nak target pergi ke 500 pula. Nanti kita target lagi. InsyaAllah kita dapat 100k lah. Okay, so untuk video kita pada kali ni, Ira hanya berseorangan. Okay, hari ni Ira akan main game Short Creepy Stories Night Cleaner. Gitu. So kalau korang tengok Ira main game macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so tanpa buang masa, let's go. Night Cleaner ya. Kita main game horror hari ni. Takut. Si baiklah Ira main pagi-pagi, malam-malam tak adanya Ira nak main malam. Takut. They call you to clean the house. They pay you for the best immersion play on PC or console. Okay, tapi dah tak ada PC ya. Task list: entrance, restroom, living room, kitchen, hallway, office, bedroom, bathroom. They call you to clean the house. Okay, jap. Kita dengar dulu. Wow. Ada mop. Ui, dia punya ni macam ya. Okay. Mak kau hijau. Apa ni baru masuk? Apa benda tiba-tiba ni? Okay lah, kita clean dulu. Lap. Mop. Ni apa tu? Bersihkanlah. Kenapa tak dibersihkan ni? Okay, sikit lagi. Okay, bersihkan. Okay, bersihkan lagi. Apa yang lama nak bersihkan ni? Ira lag ke? Tak apa. Okay, dah bersih. Okay, so apa pula? Banyak sampah. Boleh ambil lebih ke? Tak boleh. Tu sampah kat situ. Okay, kita buang dulu. Banyak no lah. Dia buat party ke apa ni? Okay, kita letak kat sini. Game ni actually ada game real dia, tapi dia buat version Roblox tak silap. Gitu. Okay, kita bersihkan dulu. Bilik dulu masuk ke? Oh, tak boleh. Okay. Apalah, tuan rumah ni tak reti nak bersihkan sendiri ke? Apalah bersih, tak reti jaga kebersihan ni. Korang kat rumah tu sentiasa dah bersihkan rumah anda ya. Tahu-tahu nanti ada lipas. Teringat Ira main game ada lipas. Apa benda tu? Okay, tak apa. Kita teruskan. Itu hanya ilusi saja ya. Tak payah layan sangat. Okay, let's go. Alah, jalan pun lambatnya. Kita ambil ni. Okay, kita letak sini. Okay, satu lagi. Banyak lagi tas nak kena buat ni. Okay, entrance dah, restroom. Bilik tu boleh buka ke? Okay, pegang mop dulu. Ya Allah, bilik air. Apa minum air dalam bilik air ni? Ish. Bersihkan. Lamanya nak bersihkan pun. Okay, bersihkan. Lambatlah kita buat ni dulu. Buang sampah dulu. Dah dengar bunyi tapak kaki. Risau. Okay,
Kita buang dulu. Busuk. Busuk ya lalat. Ish. Ni siapa yang tak reti nak basuh ni? Ish. Memang ambil masa sikit je untuk membersihkan benda ni. Tak tahulah kenapa. Kita tekan je banyak kali. Aish. Okay, buang sampah dulu. Dia punya nak lap tu punya dah lama. Ni. Oh. Okay. Tak sukalah. Aduh. Dah habis dah. Okay. Kita sambung mengemuk. Few moments later. Okay, dah siap. Okay. Bilik air settle. Sekarang kita pergi bilik ni pula. Oh, kunci. Ish. Kok ia pun tok sampah, mana tok sampah? Ni. Bersepah betul. Ni apa tu? Seram lah, takut. Tak apa, ni ambil masa. Kita buang sampah dulu. Ada orang ketuk pintu. Takut. Masalahnya actually game ni boleh main multiplayer, tapi tak apalah. Kita main seorang je, nak biasa vibe dia tu kan. Ni mi tak makan habis, bazir je. Lepas tu suruh orang buang. Okay, tak apa. Kita buang je. Okay. Tak boleh ambil banyak lah. Aduh, yai. Okay. Kita bersihkan dahulu. Oi, guru. Ribut kat luar ya. Hujan. Okay, kita buang ni dulu. Okay. Tu kita ambil mi yang bersepah ni, kita letak sini. Tu kita bersihkan. Okay. Hello, ada siapa ke kat rumah? Tak ada. Okay, settle. Okay, kita ambil ni. Klik. Oh, mak kau. Okay. Kita buang ni dulu. Hey, siapalah owner rumah ni ya? Buang sampah merata. Apa benda tu? Terkejut ni. Manusia hello. My god. Tolonglah ya Allah. Aku nak buat kerja je. Lepas ni nak berhenti kerja lah. Tak nak buat kerja ni dah. Aku nak berhenti kerja. Cepatlah habis. Nak berhenti kerja. Ingat bunda dia tadi. Ira memang tak boleh main game seram sorang-sorang ni. Walaupun waktu pagi. Aduh, yai. Waktu siang-siang ni lah Ira berani sikit. Waktu malam tak berani lah. Mop lah. Okay. Alhamdulillah habis juga. Kita masuk bilik ni. Open. Ya Allah. Oh my god. Baru nak masuk, tolonglah. Dah depan muka pula tu. Aduh, yai. Tolonglah jangan macam ni. Aish.
Nasib baiklah ni version kat Roblox. Kalau yang real punya mesti menakutkan kan. Sebab kalau nak download game tu kena ada kat PC lah, lebih okey. Sebab Ira pakai phone je, so kita buat version kat Roblox je lah. Main kat Roblox je. Okey, letak sini. Apa jauh sangat tong sampah sini? Tak tong sampah ke? Letak tong sampah satu kat sini. Hayya. Ulang alik. Tak boleh ke bawa tong sampah tu pergi sini? Aduh, yai. Okay. Last, lepas tu kita mop. Okay. Tolonglah mop ni sekejap saja. Okay, kita mop dulu. Benda macam ni pun nak lama nak mop. Siapa buat game ni lama sangat nak mop ni? Sekali cukup boleh tak? Cepatlah. Ira teringat nak buat facecam ya. Sebab apa? Ira memang nak buat facecam, tapi facecam ni susah sikit sebab kita pakai phone. It's okay, kita try esok ke? Tengoklah kalau Ira free ke. Ya Allah, nak buat pun. Okay. Siapa tu? Hello? Ada orang ke? Tolonglah jangan ketuk pintu. Janganlah ketuk pintu. Cepat sikit siap benda ni. Okay, dah siap dah. Dah cukup. Benda cepat. Okay. Ya, kunci tu pintu mana? Pintu ni. Pintu ni aku. Oh tak. Pintu yang mula-mula tu ke? Kenapa petak yang terbuka Memang terbuka ke? Tak perasan pula. Pintu ni. Oh. Yish, ni office dia ni. Sepahnya. Tak reti nak bersihkan ke? Okay. Okay, cepatlah bersih. Okay, settle. Ini kunci apa? Kunci bilik depan tadi kot. Okay. Ke bilik yang mula-mula tu? Ada satu bilik lagi kat depan mula-mula tu. Tapi tak apalah. Makan mi sana, mi sini. Berapa banyak mi nak makan? Lepas tu tak habis pula tu. Okay, cepat buang. Aku nak balik. Sorry korang kalau Ira menjerit. Sorry. Tolonglah. Dia boleh peluk tiang meja tu. Ya Allah. Dia muka dia tak seram, tapi tiba-tiba dia ada kat situ. Memang terkejut lah. Okay, kejap. Bentar. Siapa tu? Tak tahu. Ya, siapa tu? Ira tak nak. Tutup mata. Tak ada orang Ira nak tercarut tapi tak nak carut. Ada budak-budak tengok video ni, janganlah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Ira main gini sambil tutup mata boleh tak? Tak boleh. Allah, korang nak tidur pun. Bilik bersepah. Apa benda? Cepatlah balik. Cepatlah siap. Tepilah kursi. Dia boleh pula tercongok depan pintu. Memang kurang ajar betul.
Aduh, apa dia tu? Ih. Apa benda siap? Kuatnya. Tolonglah jangan macam ni. Takut. Tolonglah. Bising lah. Apa benda tu? Ni ke? Ni bisingnya. Korang tahu tak Ira main sampai tutup mata sebelah tau. Takut. Super. Kenapa lah tak ajak Zio main tadi Aduh, harap apa benda tu yo. Tutup mata. Kita tekan je, kita hentam je. Cepatlah habis. Benda ni pun. Ni tu air apa ni? Air kopi ke? Apa tak yang menyusahkan sangat nak mop pun. 3 kali pun boleh siap lah benda ni. Tapi ni banyak kali dah. Berapa kali ni? 20 kali. Aduh. Sikit lagi. Okay. Bilik ni. Aduh. Computer ritual. Set me free. Ritual. Benda haram apa yang kau buat ni? The door room is stuck. Maybe there's... Sabar nak. There is another entrance to the bedroom. Tak apa, kita bersihkan je. Darah. Adakah ini darah atau muntah? Saya enggak tahu. Tak apa, kita hanya bersihkan saja. Tolonglah jangan main ketuk pintu. Tolonglah. Lepas tu kat telinga ni macam ada bisik-bisik tau. Tak suka lah macam ni. Itulah apa ni, kau pun. Siapa yang buat itu ni? Patut rumah ni tak ada benda. Siapa bisik-bisik ni? Aduh, macam ada orang bisik-bisik kat telinga. Sabar. Okay. Cepatlah. Sikit lagi. Cepatlah. Apa benda? Apa tu? Apa tu? Kambing? Oh, kambing. Abang kambing. Kita boleh apa dah. Buka pintu ni. Buka lah. Tak nak. Aku nak balik. Apa benda tu? Ada satu lagi sampah. Tutup mata sekejap. Tutup sebelah mata sekejap. Unit trash. Habis ni bukan trash ke? Dia berjalan pula depan tu. Tak apa, kita tutup. Aku nak balik. Bawa je lah sampah dengan aku. Nak balik. Buang sampah. Unit trash to place. Dah hantar lah. Balik. Takut. Akhirnya dapat balik. Aku nak berhenti kerja. Apa tu? You successfully clean the house, but that after freed the demon, you are a fan of your business ending too. Kok mati? Okay lah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy lah video ni. Ini dah kenapa ni lompat-lompat ni? Okay, tak apa. Macam korang tengok Ira main game tadi, cleaning apa tadi? Ira lupa dah. Ini version daripada Roblox lah. Kalau nak main yang real punya, korang boleh main, tapi kena kat PC lah, lagi macam real gitu. So sorry lah kalau Ira macam menjerit macam tu. Ira minta maaf sangat-sangat. Okay, so terima kasih untuk 200 subscriber. Korang memang the best, and harap-harap korang continue lah support Ira sampai Ira berjaya. Okay, so jangan lupa like, subscribe, comment and share video ni pada kawan-kawan. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye.